Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kali ini saya nak berkongsi mengenai apa itu pengawasan kebakaran. Okay, secara general. Right, macam biasa, kita login dulu kepada sistem rujukan interaktif ABR. Okay, selepas kita login, kita buka kita punya sistem rujukan interaktif ni. Okay, so inilah sistem yang kita dah buka selepas kita login lah. Right. So kali ini kita akan berkongsi mengenai contoh nak cari pengawasan kebakaran. Pengawasan okey. Okey, dia ada dua cara kita nak cari kita punya apa reference kita, sama ada kita type dekat box ni. Okay, ada dua lah kaedah carian, sama ada by words, ataupun by topic. Ataupun anda boleh scroll di sebelah kiri ni lah. Okey, so mana kita nak cari tadi? Apa tadi kita nak kongsi? Pengawasan kebakaran. Alright. So, pengawasan kebakaran ni akan menunjukkan kita kat mana kedudukan passive dan aktif tu. Keperluan passive dan aktif. Right. Secara umum ataupun secara general pengawasan kebakaran ni dia terbagi kepada dua, iaitu pencegahan kebakaran dan perlindungan kebakaran. Okey, di bawah pencegahan kebakaran, akan ada pendidikan, kejuruteraan, penguatkuasaan, kawalan keselamatan, penyelenggaraan dan good housekeeping. Manakala di bawah perlindungan kebakaran, barulah ada keperluan sistem pasif, aktif dan sistem bantuan menentang kebakaran. Di bawah keperluan sistem pasif, akan ada jalan keluar keselamatan dan struktur binaan bangunan. Di bawah keperluan aktif, sistem aktif ni, dia akan beritahu apa function keperluan aktif tu, sama ada dia mengesan, memadam, mengawal atau memberi amaran. Ini semua sistem ni ada kategori-kategori ni. Ada kategori sistem hanya memberi amaran saja. Ada sistem dia kesan, dia padam kebakaran juga. Dan sistem bantuan menentang kebakaran yang lain lah. Sebelah bawah ni saya ada explain juga. Berdasarkan flowchart tu, kita nampak lah. Pencegahan kebakaran ni memberi tumpuan kepada langkah-langkah mengelakkan kebakaran yang berlaku. Ia mempunyai dua subkomponen iaitu pendidikan. Pendidikan ni macam mana? Merujuk kepada penyebaran pengetahuan dan kesedaran awam tentang bahaya kebakaran, cara mencegah kebakaran. Lepas tu tindakan yang perlu diambil jika berlaku kebakaran. Lepas tu untuk penguasaan pula, aspek ni melibatkan pelaksanaan dan pematuhan undang-undang, peraturan, piawaian, keselamatan kebakaran. Termasuk dalam pemeriksaan berkala, keluarkan permit, tindakan undang-undang, ada notis ke, saman ke, mahkamah ke. Alright, itu di bawah penguasaan. Di bawah perlindungan kebakaran, dia memberi tumpuan kepada langkah-langkah untuk mengawal dan memadam kebakaran yang berlaku. So dibagi kepada dua aspek juga, iaitu kejuruteraan. Kejuruteraan ni adalah aplikasi prinsip kejuruteraan dan reka bentuk dalam sistem keselamatan kebakaran bangunan. Ia terbagi kepada dua kategori. Inilah ni yang kita bincang tadi. Keperluan pasif dan keperluan aktif. Bawah keperluan pasif, ada jalan keselamatan dan struktur bidang bangunan. Jalan keselamatan ni, dia akan cerita mengenai laluan, pintu kecemasan. Adina kena pastikan reka bentuk tu dia boleh membolehkan penghuni keluar dengan selamat dari bangunan. Itu mission kita. So nanti detail dia akan bincang lah. Jalan keluar mendatar apa, jalan keluar menegak apa, jalan keluar terakhir apa. Keperluan-keperluan nak diadakan bangunan seperti floor sign semualah. Dan dari struktur binaan bangunan pula, kita kena tahulah untuk dinding ni berapa tebal diperlukan, berapa jam diperlukan. Kompartmen pula macam mana. Right? Itu akan pergi detail nanti. Mungkin perkongsian akan datang lah. Kita akan pergi sikit demi sikit lah. Untuk keperluan aktif pula, kita tahu kan dia ada 4 cara. Mengesan, mengawal, memadam, memberi amaran. Right? Semua sistem ni dia akan bergabung untuk membentuk sistem firefighting kat bangunan lah.
keperluan bangunan lah. Contoh kita buat pejabat, apa keperluan dia? Besar saiz ni apa? Dinding dia macam mana? Berapa tebal? Apa keperluan dinding? Berapa jarak selamat? Okey, antara bangunan. Okey, lepas tu berapa dead end dia? Daripada titik paling jauh ke pintu keluar, ke tangga. So, semua itu akan saya terangkan dalam siri-siri akan datang lah. Right? So, untuk penyelenggaraan pula, dia melibatkan dua aspek penting juga, iaitu kawalan kebakaran, iaitu prosedur dan protokol untuk memastikan semua sistem dan peralatan keselamatan kebakaran berfungsi dengan baik. Okey, ia termasuklah pemeriksaan berkala, ujian dan penyelenggaraan rutin. Okey, dan satu lagi paling penting adalah good housekeeping lah. Okey, kita kena pastikan amalan kebersihan dan pengurusan yang baik di premis tu untuk kurangkan risiko kebakaran. Tak nak kita tengok orang simpan barang dekat tangga, okey, akan menjadi halangan bila kebakaran, nak lari start, jadi ramai terperangkap. Okey, so pengawasan kebakaran ni dia merupakan pendekatan holistik lah. Dia melalui apa tu gabungan strategi pencegahan. Itu melalui pendidikan penguasaan, lepas tu ada perlindungan, okey, dan penyelenggaraan. Okey, tiga-tiga ni penting. Keperluan ni sangat penting. Right, barulah kita boleh pastikan satu bangunan itu selamat. Okey. So rasanya cukup untuk kali ini punya perkongsian mengenai sistem pengawasan kebakaran. Okey, kita jumpa lagi di lain kali. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum.